cerita ni terjadi pada ibu saya, arwah ibu saya. Sungai Pisang ni letaknya di Gombak lah. Saya bermalam di situ sehari dan pada hari seterusnya ibu saya dengan keluarga datang nak berkemah. Okey, jadi kejadian ni berlaku pada waktu malam hari lah, hampir nak maghrib lah. Jadi ibu saya cakap dengan saya, boleh teman nak angkat air semayang di sungai. Saya pun teman. Waktu saya teman, ibu saya turun di bawah, saya masih berada di atas sedikit. Ibu saya di air, bawa torchlight dan saya sulur tengok keadaan okey dan ibu saya pun turun. Waktu ibu saya turun, dia terpandang sebelah kanan. Dia dengar orang berlari-lari. Okey. Berlari-lari di atas air. Jadi bila dia sulur, dia terlihat budak kecil. Budak kecil ramai. Ada yang berambut pendek, ada yang berkepala botak pun ada. Ada yang berambut panjang. Semuanya bercawan. Dia tengok ada yang sedang pegang batu lalu melepaskan, terus lari masuk ke dalam hutan lah. Mak saya terus panggil saya. Saya pun turun ke bawah. Cakap dengan mak, kenapa? Teman mak sekejap, mak takutlah. Dia tak cerita lagi. Dia angkat semayang. Selepas angkat semayang, dia pun naik atas. Naik atas, dia semayang. Selepas semayang, dia jumpa saya. Tadi mak nampak orang kecil-kecil, dia kata. Biar betul mak. Tak tahulah, tapi orang tu macam budak-budak. Tinggi ni para-para selutut. Ada yang rambut panjang, ada yang botak. Tapi dia duduk dekat air.